By the way, ni dah malam. Aku cari rumah. Cari tempat kontrak je lah. Ni pun boleh lah ni. Ni boleh ni, boleh. Mana tempat kontraknya ni? Sekejap aku periksa dulu. Tak ada. Mana tempat kontrak orang kontraknya ni? Bang. Abang nak kontrak sini ke? Saya jauh-jauh datang ke Sarawak dan pergi tempat dekat KL ni. By the way, ni kontrak berapa harga bang? Untuk 5 hari. Kontrak ke sini Kalau boleh bang. Kontrak sini 900 lebih bang. 900 lebih. Bapak gila mahal bang. Dekat kota saya baru 300 lebih. Kau jual dah 900 lebih ni bang. Gila lah bang. Memang lah bang. Ini KL, kota paling keras kat Malaysia ni. Jadi abang kata apa yang benda ke sini. Nanti lah bang, saya cari kerja dulu. Kalau dia sudah banyak, saya akan beli rumah ni. Jadi saya minta abang untuk sipar rumah ni. Jangan saya siapa yang ambil. Okey. Aku akan tunggu di sini untuk sipar rumah ni. Cek dulu. Buka tengok orang belilah. Mana orang ni Mana orang ni? Lama aku suruh tunggu pukul 5 pagi. Tadi ke sini pula. Tunggu je lah. Hey, apa kau berdiri ke rumah aku Lah bang, ini sebenarnya rumah saya. Kenapa abang boleh tinggal kat sini? Dey, ini I punya rumah. Lu punya rumah mana ada sini? I dah sign ini punya kertas rumah. Jadi ni I punya milik rumah. Lu otak lu terbang. Kenapa lu cakap ini rumah lu? Otak lu kemana weh? Mana ni? Rumah gua ini weh. Rumah I ni weh. Kalau malu weh. Okey bang. Sorry. Okey, boleh lah. I pun boleh bagi soli lah. You pergi balik lah. You pergi balik.